Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firman melaporkan secara langsung dari tapak Karnival Hari Kanak-Kanak SK Asam Jawa. Bagi hari kedua, 26 November 2025, hari ini suasana lebih meriah dan penuh warna-warni apabila aktiviti utama Sumpah Dupa mendapat sambutan luar biasa daripada murid-murid dengan bayaran masuk hanya RM5 sahaja. Murid berpeluang bermain air dan bergembira bersama rakan-rakan dalam kolam tiup gerasi yang menyeronokkan. Guru-guru dan juga komuniti luar turut mengambil peluang menjayakan karnival ini dengan membuka gerai makanan, minuman dan jualan seperti aiskrim, nasi lemak dan kuih muih tempatan turut menceriakan suasana sambil menjadi dana untuk aktiviti sekolah. Melangkah pagi penuh semangat menuju sekolah tercinta di Desa Permai. SK Asam Jawa tempat kami menimba ilmu, asas kejayaan bermula di sini. Guru penyayang, teman setia, menuntun kami dengan hikmah dan cinta. Setiap langkah, setiap usaha menjadi cahaya masa hadapan kita. SK Asam Jawa di hatiku, tempatku belajar, tempatku maju, ilmu dan akhlak jadi panduan, menjadi insan berpeluang di masa depan. Murid-murid jelas gembira dan teruja. Inilah momen indah yang membina kenangan zaman persekolahan. Kami berjanji akan berbakti, menjunjung nama sekolah sepenuh hati, bangga menjadi warga SK Asam Jawa, bersatu hati menuju jaya. SK Asam Jawa di hatiku, tempatku belajar, tempatku maju, ilmu dan akhlak jadi panduan, menjadi insan berguna di masa depan. Asam Jawa, kebanggaan kami, sentiasa mekar di sana. Seronok sangat. Saya tak sangka dekat sekolah pun boleh main gelongsor air macam ni. Rasa macam dekat taman tema air. Saya gelar tak berhenti-henti dengan kawan-kawan. Saya sangat gembira, ini kali pertama saya main permainan air dekat sekolah saya. Bila saya turun gelongsor tu, saya menjerit kuat sebab teruja sangat. Air dia sejuk. Tapi best. Saya rasa saya nak main lagi esok. Sumpah Dupa memang paling best dalam karnival ini. Semua murid seronok, tak kira kecil atau besar. Saya harap tahun depan ada lagi aktiviti macam ni. Assalamualaikum semua. Kita sekarang bersama salah satu seorang murid SK Asam Jawa yang baru saja selesai bermain Sumpah Dupa. Hai, boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Ryan, kelas 6 Ibrahim Khaldun. Ryan, macam mana berasa Ryan selepas main Sumpah Dupa ni? Seronok sangat. Air sejuk, kalau ramai. Kita main segelosor dan lari. Memang best. Oh, seronok betul tu ya. Ryan rasa aktiviti ni patut diadakan lagi tak? Mestilah, kalau boleh setiap bulan. Sebab saya ni suka sangat main air. Rasa macam dekat taman tema. Oh, terima kasih Ryan. Semoga terus setia dan jaga keselamatan ya. Terima kasih semua. Terima kasih TVPSS. Terbaik.